Hello guys, Assalamualaikum. So saya baru balik saja dari Alliance Insurance yang berada di KL Central. Dia sebenarnya dekat sebelah KL Central tu. Kat situ Plaza Central tu banyak. Dia berada di bangunan yang di sebelah New Central, di sebelah Alliance Tower. So saya silap parking. Saya pergi parking dekat New Central. Saya ingat benda tu dekat Alliance Tower. Rupanya bukan kan. Untuk customer service semua kat satu lagi bahagian dekat plaza yang sebelah sana lah. Jadi leceh sikit lah, salah parking. Jauh sikit lah nak jalan, tapi okey je. So korang semua yang nak pergi walk-in Insurance Alliance, pergi check dekat Google tu. Kalau korang tak tahu jalan, korang cari yang Customer Service Alliance bukan Alliance Tower tu. Dia lain bangunan. Alright. So kenapa saya pergi walk-in saya tak buat online semua. Jadi sebelum ni, masa beli motor ni, saya pakai insurans lain. Saya pakai Etika. Dan ceritanya insurans tu sum dia agak rendah lah. Dia kan rendah, dia ikut harga pembelian. Dan jadi ketika saya nak renewal tu, saya dapati insurans tu dia lebih daripada harga bayaran. Kan, sama juga macam Alliance. Tapi antara sebab saya nak pilih Alliance ni, sebab saya nak Bike Warrior tu. Kalau korang yang ada motor besar ni, korang mesti akan ambil lah Bike Warrior ni. Dia unlimited towing lah. Kalau korang mana tahu dekat Thailand tu korang kena towing kan, boleh lah. Benda ni boleh membantu lah, menyelamatkan korang daripada keluar modal lebih banyak. Sama juga dalam Malaysia. Sebab tu saya pergi Alliance. Motor Duke 200 saya dulu pakai Alliance. Jadi saya pergilah kan. Sebab saya ada inquiry dengan insurans. Sebab pelik lah kan, motor beli 48, sum sampai 60. So saya nak puas hati, saya pergi jugalah. Okay, tadi setelah berbincang dengan pihak insurans, dan dia orang dah terangkan saya lah kenapa dia punya suggestion dia tinggi daripada harga yang sebenar lah. Alright. Best satu lagi, memang sebenarnya harga tu nak kata dia sama macam the first edition punya 790 lah, dalam harga 60,000 sum dia. Jadi kenapa lebih banyak daripada yang kali ni yang saya beli 47,000? Antaranya adalah dia calculate bukan saja harga motor, dia termasuklah harga spare part, dan ada lagi lah beberapa perkara yang dia terangkan. Dan it makes sense lah agak juga bila saya fikir balik. Saya adalah dengan penerangan daripada ejen tersebut, dia punya staff lah. Dan kalau kita nak tengok balik, untuk harga 60,000 tu, bila saya compare dengan Etika lah, Etika saya ni, saya dah buat agak dia punya quotation. Dia harga dalam cover dia dalam 51,000 lah, macam tu. Dia premium dia kita kena bayar dalam 1,100. Untuk Alliance ni, premium dia 60 sum, premium dia dalam 1,2. So beza dalam 100 lebih sikit je. Dia dah cover hampir lebih 10,000 K lagi. So saya fikir balik, daripada kalau ikut margin tu, why not lah, tambah je lah kan. Tak ada apa-apa pun. Dia macam korang ni bayar sekali je lah. At least lah kalau korang dapat reduce dalam RM300, RM400 tu, itu quite reasonable lah kalau korang nak teruskan bawah dia punya suggestion tu. Jadi saya teruskanlah untuk 60. Dan staff juga ada cakap, boleh je saya nak turunkan premium tu kan. Saya nak cover 45 je, boleh. Dia jadi, tak silap saya, dalam 900 lebih. Still beza sikit je, nak tambah sikit dah jadi 1,000.
So kalau daripada 45,000 tu ke 60,000 tu tambah dalam 100 lebih. So saya fikir balik pun tak adalah besar sangat dia punya tu kan. So saya fikir balik, okey lah, 60,000 tu okey lah, just nice lah, boleh lah kan dengan harga dia. So total tadi dalam 1,200 macam tu lah. Saya punya insurans plus Bright Warrior dia jadi dalam 1,300 lebih lah, nearly 1,400 lah. Okey lah, ada apa sangat. Plus saya ambil juga untuk insurans banjir. Banjir tu RM10 je, tambah RM10. RM10 okey je lah kan. So kos tadi dalam 1,300 lebih lah untuk Bike Warrior, insurans dengan banjir. Jadi boleh tak kalau kita ambil 45,000 je kan, premium tu bayar rendah lah. Syarikat kata boleh, tapi dia ada klausa dia lah, di mana korang kena ada perjanjian dengan syarikat insurans ni agak tak best lah dengar. Di mana bila korang sign bawah daripada diorang punya targeted ni target, dia punya sum targetnya, dia punya apa kata suggestion lah, korang kena bayar. Kalau contoh, kalau motor korang rosak kan, accident kan, so insurans yang korang claim tu korang kena bayar half-half. Korang tak boleh dapat full. Tak boleh claim full insurans. Itu bahayalah. Ni sebenarnya permainan insurans jugalah. Mana-mana syarikat insurans pun sama, dia akan main juga. Dia akan main benda-benda gini, sebab dia bisnes kan. Dia orang pun tak nak lah rugi kan. Dia ada jugalah pro and cons dia. So tadi setelah bincang-bincang, kita ambil win-win situation lah. Dan saya pun ada je bajet untuk nak buat renew insurans dalam harga tu. Okey je, tak ada masalah pun. So kita teruskan lah dengan harga 60,000 K tu. Sebab kalau 60,000 dalam 1-2, kalau 45,000 dalam, tambahlah sikit lah beberapa ringgit, dah 1,000. 1,000 lebih. Itu lebih kurang jugalah, tak adalah ni sangat kan. Jom. Itulah dia geng. So memanglah asalnya saya memang tak berapa setuju sangat insurans tu, sebab dia macam lebih mahal daripada yang kita beli. Tapi motor ni dia memang lain sikit lah daripada kereta. Dia ada lain sikit dia punya terma dia dah kan. Jadi bagi saya, yalah, ada bajet, teruskanlah. Kalau yang tak ada bajet tu, sebenarnya boleh je go on untuk dapatkan reduce lagi 45. Dia tak boleh lah reduce yang teruk sangat lah kan, sampai 30,000 korang nak cover kan. Sedangkan motor korang nilai dia tinggi lagi. Alright. So itulah saya punya pengalaman lah. Saya pergi insurans, saya pergi gila deal insurans saya sendiri dekat walk-in, dekat dia punya customer service dia dekat dengan HQ. Senang, jelas dan terang lah kan. Sebab bila korang buat insurans ni, sebenarnya korang kena pastikan benda tu korang berbaloi juga. Sebab kadang-kadang ada hidden yang korang tak nampak kan. Macam rupanya yang last year saya punya insurans tu untuk single rider. So kalau Alliance, dia akan pakai all rider lah kan. Mungkin ada beza sikit dia punya, tapi lebih baik kita pakai all rider lah kan. Single rider ni bayar sikit kan, kita je. So better all rider, jadi memudahkan insurans tu. Alright. Jadi macam tu lah cerita dia geng. Kalau korang pakai KTM mana-mana lah, 200 ke 250 ke, korang jangan terkejut lah. Korang punya sum tu mahal kan. Kadang-kadang kita kata alah, motor pun tak sampai harga tu kalau jual balik pun kan. Dia bukan kira tu sajalah, dia ada kiraan dia punya jumlah dia kan, termasuk kos itu ini. Dia bukan harga motor sahajalah kan. So nak bagi faham lah.
Kan, saya mula tak faham, tapi bila dah diterangkan, okey lah, saya setujulah. Kan, okey je, tak ada masalah pun. Kan, still on budget. So kita continue je. So geng, mana-mana yang nak renew insurance tu, kalau korang ada masalah, better korang pergi terus dia punya HQ. Korang jumpa dia orang punya staff, tanya elok-elok dan minta penerangan yang betul-betul korang boleh faham lah. Jangan setakat korang nak bayar insurans murah, korang buat segitu je. Kan, better ambil dengan walk-in supaya lebih jelas lah. So itu sajalah pengalaman saya geng kali ni, renew insurance motor ni untuk first time. Itulah kelakar kan, beli 47k, lepas tu sum cover 60k. Banyak pula, tapi tak apalah. Adalah pro kontra, adalah benda yang dah ditambah baik. Cuma satu je nak cakap, walaupun apa pun korang buat, korang insurans ni, yang penting ianya memberi kebaikan pada korang lah. Itu saja geng. So itu saja geng kali ni. Nak isi minyak lah, nak habis dah. So itu dah perkongsian kali ni. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.